Okay guys, ini dia Morbidelli T502. Warna biru. Warna biru. Okay. Harga dia 29,800 on the road contact number yang dekat bawah nantilah. Beritahu kata DK habaq harga tu 29,800 on the road. Okey. Horsepower dia 46.9, 47 lah. 47 horsepower dengan torque 45 Newton meter of torque at 6,700. Okey, lepas tu dia punya sistem triple clutch and then 6 speed. Top speed tulis kat sini 160 lah. 160 ada tulis kat sini kan. So 500cc kan. So tangki fuel tank dia 18 liter dan dia boleh sampai 440 km. Okey. So untuk long distance memang syok lah. Kita santai lah, layan-layan. Okey, lepas tu depan tayar dia 19 inci, belakang 17. Dia punya sistem ABS depan belakang. Dia boleh standard off-road dan dia ada tire pressure monitoring system. Okay, and then dia punya monitor dia adalah 7 inch lah, 7 inch screen. Nanti kita tunjuklah dengan lebih dekat. So dia punya berat dia adalah 210 kg dan ketinggian dia adalah 830 mm. Ini ketinggian 830 mm, ketinggian DK adalah 177 cm. Dan bila DK duduk, okay, nak flat foot tu tak berapa boleh lah. Kena tahan kaki sebelah sini. Okay, jom kita start dan kita dengar bunyi dia noh. Alright. Okay. Dia ada bunyi macam engine punya humming sikit. Kita bagi apa dengar Okay, ini belakang dia. Jangan meletup mic aku sudah. Okay, jom kita pusing satu round dan hampa tengok macam mana dia punya performance dia lah. Jom, let's go. Alright. Clutch pun senang nak bawa. Right. Okay. Clutch pun, gear pun senang masuk. Handling best lah. Handling dia memang sedap lah. Syok lah. Serious, honestly. Handling dia syok. Handling dia memang santai. Dia boleh bawa santai macam ni. Dia dua relax. Kan? Oh, memang best lah. Front tire pressure low. Alamak, front tire pressure low lah. Dia punya TPS dia function lah. Dia bagi tahu. Kita tak check front tire pressure. Kita keluar kedai, kita terus buat test ride. Tapi okey lah. Sedap. Oh, best, lembut. Exhaust kalau nak tukar boleh, tak mau tukar boleh. Kalau tak tukar pun dia ada bass lah, bunyi bass lah. Sedap lah. Sedap, betul sedap. 29,800. Bagi DK sedap. Brake okey. Alright, nice. Alright, jom kita buat pusing-pusing kat sini bagi hampa tengok. Guys, kita walk around sekali bagi hampa tengok. Alright. So ini dia punya swing arm dia macam ni. Lepas tu dia punya clutch sistem dia. Okay. So dia main dengan crash bar dah. Tak ada Morbidelli punya ni. Di sana sini ada tulis Morbidelli. Arm guard dia. Okay, dia main sekali dengan windshield yang boleh adjust turun naik. Lepas tu sini dia ada tulis Morbidelli, logo dia. Dan depan ni ada dua spotlight. Okay. Dan dia punya exhaust dia. Dia micro macam ni dah. Kena steel kot ni kan. Tak payah hati lah, tak payah nak risau dia berkarat ke apa ke. Alright, bagi DK yang ni design dia menarik. Taklah kata berat sangat, 210 kg kan. Okey lah. Depan belakang tubeless tapi dia pakai rim DD. Dan brake J Juan ni memang
very familiar lah brake ni, very familiar. Right. Okay, jom kita bagi hampa tengok dia punya screen dia, monitor dia. Okay, dashboard. Okay, 7 inci menegak. Bila kita on, dia tulis Morbidelli. Sama macam yang model-model lain, dia punya design pun lebih kurang sama. Dan dia punya ni pun sama. Select apa menu apa info, mode, lepas tu dia punya select, semua sama. Lepas tu SOS ni sebenarnya dia akan connect dengan phone. Bila berlaku apa-apa kan, kita tekan SOS ni, dia akan contact ke emergency lah. Dia boleh setting ni. Nanti kita kena tanya dengan enforce, sebab enforce dia ada trainer seorang tu, dia beritahu DK, dia kata boleh setting. Dia akan ajak lah nanti. Alright, kita start dulu. Alright, kita bagi tengok. Kita buka double signal. Kita bagi tengok lampu belakang. Tu lampu dia nampak. Lampu belakang dia macam tu. Bila brake, bilik tengah menyala. Ni double signal. Okay, kalau kita pergi depan pula, tu lampu depan dia, lampu daylight dia macam tu. So kalau kita buka lampu tinggi, DK percaya yang ni akan menyala. Lampu tinggi. Nampak? Okay tak? Right? Oh, cun. Okay guys, seperti biasa, DK akan bawa pusing bagi hampa tengok sitting position dan juga handling dia. Okay, double signal kita buka. Okay, ni lampu macam dia cakap tadi. Lampu on, off, on, off, on. Lampu tinggi. Lampu dia boleh bagi off lampu besar ni, dan kita on daylight saja kalau kita tak nak orang kata outstanding sangat. Tapi bila kita on lampu ni untuk kita pakai menyala lah. Dan ini adalah lampu tinggi. Lampu tinggi terus. Lampu tinggi terus. Okey. Alright, jom kita pusing. Okey. So bagi DK, handling dia memang okey. DK boleh buat lapan dengan mudah. DK boleh buat lapan dengan mudah. Tak ada dia rasa pelik-pelik sangat. Kita main brake depan je. Kita pakai gear 1, kita pakai gear 2 tengok. Okay, gear 2. Gear 2 kita kena main sikit. Tapi dia tak rasa motor ni tak dia jangan dia gear 2 ni bahaya sikit. Dia tak rasa berat. Bagi DK dia okey. So, kalau siapa yang berminat, boleh Roger Azim di CKT untuk dapatkan motor ni. Ready stock. Alright. Motor pula. Morbidelli T502X. Dia main sekali dengan sidebox dengan top box. Standard. Alright. Jom, let's go. Nak kata senang tak senang nak bawa motor ni, DK pegang tripod DK dan sambil tu tarik clutch. Kalau senang bawa, dia tak akan jadi problem. So kita akan tarik clutch. Senang nak bawa. Senang bang. Clutch dia senang. Clutch dia very easy to engage. Alright, jom kita balik ke parking. Okay guys, satu benda DK nak abak. Benda ni, getah ni, dia boleh buka. Getah ni kalau kita tengok kan, dekat bawah ni dia ada nut. Kita boleh buka nut ni dan kita boleh ambil keluar getah ni dan dia tinggal besi ni saja. Tak payahlah kita nak invest nak beli besi ni saja kan. Sekarang-sekarang orang nak main off-road, dia pakai boot yang ada gigi tu, dia akan buka ni, senang. Alright.